Serius saya cakap, bila you faham satu benda ni, you akan jadi orang yang tak takut kehilangan, tak takut gagal, tak takut apa orang nak cakap pasal you. Mindset ni simple je. Semua benda dalam hidup ni sementara. Susah sementara, sedih sementara. Apa orang fikir pasal you, esok pun orang dah lupa. Bila you betul-betul faham benda ni, you takkan overthink lagi. Aku dulu jenis cepat goyah. Bila orang tak suka saya terus down. Bila saya gagal, saya rasa macam dunia dah gelap. Tapi satu hari saya mula ubah cara fikir. Saya cakap kat diri saya, kalau benda ni tak kekal, kenapa saya nak bagi dia kuasa untuk kontrol hidup saya? Dari situ saya belajar, lepaskan dan teruskan jalan. Jadi, kalau you tengah takut, tengah risau, tengah rasa stuck, ingat ni, apa yang you rasa sekarang, semua tu akan berlalu. You bukan perasaan tu. You lebih dari apa yang you lalui. Bila mindset you dah kuat, tak ada apa dalam dunia ni yang boleh jatuhkan you.